Mencari homestay di Bandar Melaka dekat dengan Jonker Walk boleh memuatkan 48 orang, lengkap dengan semua fasiliti dan pelbagai entertainment, dan yang paling penting ada kolam renang untuk anak-anak. Inilah dia Melaka Hideaway Villa yang terletak di Tengkera. Homestay ni agak unik dan lain daripada yang lain. First time akak staycation jumpa homestay yang berkonsepkan kondo style villa. Merupakan kondo villa 3 tingkat dan mempunyai 2 blok, iaitu Villa A dan Villa B. Setiap level-levelnya mempunyai konsep dan layout unit yang sama. Unit ground floor ni dia berkonsepkan game time. Setiap unit mempunyai arcade game, 4-in-1 pool table dan juga dart. Serta ada dapur lengkap dengan semua peralatan masak. Level bawah ni ada 4 buah bilik dan boleh memuatkan 16 orang serta 4 tandas. Okey, jom kita naik level 1 pula. Unit ni sesuai untuk discussion santai sambil main carom. Anak-anak pula boleh main mini playground. Interior design di setiap unit lebih kurang sama je. So terpulang dekat korang nak duduk Villa A atau B. Dekat level 1 ni setiap unit ada 2 bilik dan boleh memuatkan dalam 16 orang. Kalau korang nak release tension, boleh naik dekat level 2 ni sebab dia berkonsepkan live music. Siap dengan Meteo Sky lagi. Dengan sound system yang mantap, memang layanlah korang berkarok. Bilik dekat level 2 ni ada 3 bilik dan boleh memuatkan 16 orang. Dan yang paling best, korang boleh lepak dekat rooftop dia sambil berbarbecue dan layan view sunset. Dengan peralatan masak dan fasiliti yang lengkap, overall akak staycation memang suka dekat villa ni. Yang nak booking, korang boleh book Villa A atau Villa B ataupun kedua-duanya sekali. So cepat-cepatlah roja Melaka Hideaway Villa ni, okay? Bye!